the first few seconds dalam TikTok memang very crucial. Very crucial sebab itu yang akan menentukan orang tu stay. Dia direct to the point je direct to the terus. point. Sebab you nak bagi info. You nak bagi info ya. Tak payah selindung. Terus je. Hello semua, welcome back to TikTok Shop Hangout Podcast. Tempat di mana kita akan lepak. Yelah, dah nampak hangout kan. So kita akan lepak untuk discuss apa perkara yang tengah trending sekarang di platform TikTok Shop. Tak kisahlah video ke, pasal live ke, ataupun apa-apa sajalah yang tengah trending di platform TikTok Shop. Okay? So untuk topik hari ini, sorry lah, dah lama kita senyap kan, tak ada topik baru. So hari ini kita come back with a topik yang bertajuk From Scroll to Stay, The Secret to Engaging TikTok Videos. So kalau you guys nampak sekarang dekat screen, kita dah ada pun tetamu kita yang kita jemput untuk episod kali ini. So I believe this topic untuk guest kita ni memang sangat sesuai lah untuk discuss this topic. So, Aunty Purple and Teacher Sufina, welcome to TikTok Shop Hangout Podcast. Thank you. So, I think tak semua penonton kita mungkin ada yang kita anggaplah ada yang tak kenal lagi you guys. Mungkin you guys boleh buat sedikit pengenalan, introduction. So, our audience, mungkin diorang nak tahu ke macam mana boleh terjebak dengan dunia TikTok, like macam mana boleh come up with a very good content apa semua. So maybe you boleh cerita, kita start dengan Aunty Purple dulu. Okay, hai semua. Saya Aunty Purple atau nama sebenarnya Nur Suhaili. Okay, start buat TikTok pada tahun 2021 masa PKP. Dan tak sangka Luqman, ada orang nak tengok makcik tukar baju. Kita tak sangka betul kan. Macam di platform TikTok ni banyak yang unexpected sebenarnya. So bila ada permintaan dan ada orang macam nak tengok lagi video transition, dan sehingga hari ni masih lagi buat transition gitu. So kalau sesiapa nak tengok video-video hebat daripada Aunty Purple, bolehlah follow account TikTok Aunty Purple lah. Aunty Purple macam ni je, AUNTIE. TIE bukan Y ya. AUNTIE Purple. Betul. Okay. So we go to Teacher Sufina. So Teacher Sufina, you can introduce to the audience or yourself. And then content selalunya berkaitan dengan apa yang selalu teacher buat. Okay. Assalamualaikum. Hi everybody. Nama I Wan Fatin Sufina. So dalam TikTok I dikenali sebagai WF Sufina, tapi paling ramai orang kenal I Teacher Sufina kat dalam TikTok. So sama macam Aunty Purple, I pun started 2021 juga. Tapi masa 2021 tu I started sebab I nak buat content for my skincare punya produk. Tapi sambil buat content, I end up having people tanya macam mana nak buat ini, macam mana nak buat tu. So I end up teaching how to create videos. And because my passion is teaching, so sampai sekarang I jadi mengajar terus. Produk tu kecil. Produk tu tak tepi lah. Jadi dia lebih kepada training. And kalau you tengok content I think mainly my followers follow I because they want nak belajar macam mana content, nak tahu whatever is trending, so most tips and tricks untuk buat content. So mostly my followers follow me because of that. Daripada nak promote produk skincare terus jadi mengajar, jadi cikgu terus kat situ ya. Begitulah sedikit tentang Aunty Purple dan juga Teacher Sufina. Okay, so untuk mulakan episod ini, I want to do a little bit of warm up. Warm up, bukan tak perlu exercise. Warm up question. Okay, so Aunty Purple and also Teacher Sufina, from your point of view, kita tak sebut point of view, slang TikTok dia sebut POV. POV. Okay, apa beza video yang orang swipe laju versus dengan video yang orang tonton dan stay sampai habis? Aunty jawab dulu ni. Boleh. Sebenarnya dia pada Aunty lah ya, pada POV Aunty sendiri, dia bergantung pada preference orang lah. Macam ada setengah orang tu dia mungkin dia tak suka video tu dan dia terus swipe lah. Tapi ada setengah orang dia suka video tu. So memang bergantung pada orang. Tapi dekat mana pun permulaan video tu mesti menarik untuk tidak bagi orang swipe. Walaupun bukan kita punya preference, ada setengah video dia menarik kan,
orang tetap akan tunggu. Tapi kena cari tarikan tu lah. Betul. Hook dia is always about apa? Tradition yang best. Ya. Okay, untuk teacher pula bagi Okay, untuk myself, I look at it this way lah. Contoh macam in my family ada 5 orang. Me, my husband and my 3 children. So, kita orang semua ada FYP. Semua ada TikTok. But each of us have different FYP sebab our interest adalah berbeza. But there will be one or twice content yang akan lalu dalam all of our FYP, which is semua orang interested nak tahu. Usually benda-benda yang sama ada trending ke, like everybody is talking about it ke, so kita semua dapat. So kalau bottom line is content tu sendirilah. Maksudnya ada content yang ikut kepada interest orang, ada content yang semua orang suka. So biasanya yang suka ni biasanya yang either entertaining atau dia ada buat orang marah ke atau orang sedih ke, that type of content memang akan ada semua orang punya engagement. Orang ketawa ke? Orang ketawa, yes. kan dia sentuh emosi lah. Yes. Okay, so each of my guests today shared POV yang tersendiri. Nanti purpose tu pasal permulaan tu kena menarik. Teacher Sufina touch on interest. Setiap user tu berbeza-beza. Which brings me down to the next question. Untuk platform jelah macam platform TikTok ni kan, TikTok Shop ni, ramai kata 3 saat pertama the time spent tu penentu hidup dan mati. Hidup dan mati video tu. Hidup dan mati video tu lah. So betul ke in your point of view, what could be your thoughts about this? I jawab dulu. TikTok ni is a fast scrolling punya platform tau. So yes, orang kata attention span orang di TikTok sangat pendek, but actually it's not just attention span, tapi dia lebih kepada decision making tu is getting faster. Nope, this not for me, not for me. Orang decide cepat. So the first few seconds dalam TikTok memang very crucial. Very crucial sebab itu yang akan menentukan orang tu stay ataupun dia tak stay. And the moment kalau you buat content, orang swipe terus, your video is deemed not interested. So memang you takkan dapat lah view yang tinggi because it will not be pushed out to the FYP. Betul. So penting 3 saat tu. Penting 3 saat ya. 3 second hook tu memang kiranya bukan mitos lah. Ya, memang betul. Sebab betul. Permulaan tu yang akan menentukan orang tunggu atau tidak video kita. Betul. So betul lah. Is there any formula ke macam mana nak make sure orang buat hook tu yang terbaik, yang bagus? Okay, formula ni kena tanya teacher. Tapi kalau IT sendiri, formula nanti? Kalau IT sendiri sebab IT transition kan, so kita start dengan very buruk muka dan orang akan tunggu. Orang nak tengok result. Dia lebih pada anticipation kan? Ya, anticipation. Orang nak tengok result daripada nanti yang buruk ni akan kecantik. So pada nanti untuk my video, yang itulah adalah hook ni. Kalau formula teacher, okay, actually sebab I mengajar, so I mengajar macam-macam jenis creator, semua bidang-bidang yang berbeza. Contoh kalau you are somebody on TikTok yang nak buat content to tell about your services, memang you kena first few seconds tu mesti direct to the point. Exactly apa yang your audience tu nak dengar. Tapi kalau seorang content creator yang suka buat content lawak, random, yang ketawa-ketawa, yang itu tak perlu sangat 3 seconds sebab dia dah memang kelakar. Okay. Tapi kalau sebab kalau kita tengok video yang setengah orang tu buat kelakar-kelakar, buat teka-teki yang teka-teka. No brainer punya teka-teki. Tapi yang macam tu tak perlu nak hook pun. But then kalau you buat content yang ada targeted audience, you specific audience yang you nak tarik, the first few seconds is always direct to the point. Mana exactly you hit terus apa yang dia nak tahu. Betul. Kebanyakan orang sekarang ni bila cakap 3 seconds, semua cakap 3 tips untuk ini, 3 tips untuk itu. Tapi sebenarnya orang bosan. Itu bosan. Tapi betul macam teacher cakap no-brainer tu, orang lebih suka konten yang santai. Kan? Betul. Yes. Santai. So kalau when you say macam 3 tips apa semua tu perkataan ayat tu macam bosan. So how is there any like example? 3 tips untuk awet muda. Kalau 3 tips untuk awet muda, okay, what you want to say? 3 tips untuk awet muda antaranya mungkin apa? Makan ulam. Okay. So you terus direct lah. Siapa yang kata muka tu dah ronyot kedut ke apa ke? Kalau tak makan ulam, memanglah
memang kedut lah. Macam tu je. Betul. So you just go direct to the point. So tak adalah 3 tips untuk kurus. Yang pertama, makan malam. 3 tips dia orang dah swipe dah. Betul. Dia direct to the point je direct to the terus. point. Sebab you nak bagi info. You nak bagi info. Ya, tak payah selindung. Terus je. You kena bagi terus dia punya pain point tu. Katakanlah kita kalau kita kata nak awet muda, maksudnya apa? Kita tua apa? Signs of aging kita ada laugh line, kedut kat mata. Contoh kalau you start buat video tu, kita cakap lah. Ni nampak ni, Allah kedut kat mata ni dah turun kan. Kalau sini dah turun tu, sini kedut, confirm lah tua kan. So macam itu like macam kita tunjuk tadi tu, itu boleh kira Dia rasa apa tau? Okay. Dalam TikTok ni, like I said just now, dia akan hantar kepada orang yang interested with the video, right? So kalau kita buat pasal awet muda, dia akan hantar kepada orang yang nak tahu tentang awet muda. Tapi boleh sampai dekat dia 3 tips untuk awet muda. Dia dah tak minat. Tapi kalau kita kata kalau dah kedut kat muka kita perempuan, umur dah 30, mesti dah kedut kat sini. Lepas tu sini dah turun, dah muka nampak lenyok macam tu. Lepas tu orang yang dengar tu macam aku je, memang kedut dekat mata, memang sini dah turun. Dia boleh relate. Yes, the idea is dia boleh relate. So bila dia rasa boleh relate, okay, this video is for me. I want to watch the video. Itu maksudnya the first few seconds tu. Bukan sekarang ni ramai orang buat first few seconds macam mana? Assalamualaikum. Tak ada teaser. I mean that one kalau dah popular macam teacher dengan si Sufina mungkin boleh lah kan. Sebab ada orang tunggu tengok. Benda yang sama, dia dah tak grab attention dah. Dia dah jadi something yang benda sama je. So kalau siapa yang macam consider baru nak build up your punya network apa semua tu, your hope should be straight to the point. Terus start je dengan point-point yang you nak sentuh. Okay, itulah sedikit hook daripada shared by Teacher Sufina and also Auntie Purple. So sekarang kita dah faham sedikit tentang hook. Okay, so now macam mana kita nak pastikan orang tu tak swipe? First video tu, kalau memang berkedut, kita fokus dekat kamera, tunjuk kita punya kedut tu. Maknanya benda tu real. So orang ni kadang dia macam dia tak suka macam fake kan, macam okay, betul lah dia berkedut. So mula-mula tu tunjuk dah kita punya kedutan di wajah itu. So itu pada nanti lah salah satu yang boleh buat orang stay. Betul lah dia. Betul ke tu? Kita tengok apa dia nak cakap. So orang akan tertanya, dia punya kedut ni related tak dengan apa yang dia nak cakap. So itu boleh buat orang tunggu. Kan? Betul. Actually dia ada banyak faktor lah yang boleh membuatkan orang stay. Sama ada sometimes it can be the length of the video. Because kalau video tu pendek, chances orang tengok sampai habis tu lebih tinggi. Sebab dia pendek. Tapi kadang-kadang kalau pendek pun, kalau video tu tak bagus, orang tak tengok juga. Okay. Then ada juga biasanya penggunaan macam sound pun membantu juga. Sebab kadang-kadang kerana sound, sambil orang dengar sound tu, dia terbuai dengan sound tu, pun tahu-tahu dia dah tengok video tu sampai habis. Itu pun ada juga. Lepas tu ada juga yang biasanya kita nampak kebanyakan video-video yang bagus ni, dia ada banyak pattern interruption. Maksudnya video dia tu bukan takat kosong saja. Kalau ada video dia cakap, kalau panjang tu ada subtitle, ada visual keluar. There's always some interruptions after a few seconds yang membuatkan orang sedar tak sedar dia dah tengok sampai habis. Betul. Okay, I'm fascinated with pasal sound tadi yang teacher sebut tu. So adakah sound tu, pemilihan sound tu kena like macam related juga dengan situasi yang kita nak borakkan tu? Sangat perlu. Because sound betul-betul memainkan peranan. You set the emotion of the video. You nak orang rasa sedih ke, rasa horror ke, rasa takut ke. Lepas tu bila you mainkan video tu, dia akan memberikan lagi, dia bagi lagi, dia naikkan lagi emosi tu lah. Emosi tu. Kalau kita tahu netizen sekarang kan, kita nampak orang kata ini bahasa kasar lah kan. Orang yang penyangap pun kalau buat video, dia letak lagu sedih, orang kesian kat dia. Baru first time I dengar. Orang kita ni kan macam-macam kan cara daripada buat video kan. Kalau especially kalau trending kan, kalau sound tu trending, betul lah, you letak apa pun kat depan, kadang-kadang orang tunggu sebab because of the sound lah. Selain daripada macam kadang tak ada content pun, tapi sebab sound tu trending, orang nak dengar sound tu sebenarnya. Orang bila power lah kalau dia berjaya relate kan. Orang berjaya relate lagi dapat.
Sebab kalau ikut TikTok punya content, kebanyakan memang dengan sound. Ya. Dia tak ada yang tanpa sound tau. Sound ni bukan music semata-mata kan. It can be like Yes, audio macam audio yang suara orang. ASMR. Kan apa-apa yang Ya, betul. ASMR pun orang suka. Lah takut orang I kena tekankan sebab ada orang ni orang takut dia orang confused. And that one is objektif tau. Setengah orang bila dia kata okay kita guna sound sebab sound tu bagus. Tapi you jangan ikut sound, ikut you punya kesukaan telinga you tu. Contohlah macam I dengan Aunty Purple, zaman-zaman kita orang punya lagu tu. Betul. Dulu dah tak ada, sekarang dah tak begitu popular. So kalau I nak guna lagu-lagu kita zaman dulu, kita lagu apa? Kan? Lagu Saloma Lagu Saloma. Tapi teacher punya content walaupun teacher pakai lagu yang lama tu engagement tinggi je. Sebab teacher kalau saya tengok lah kan bila teacher buat content yang menggunakan sound ataupun music yang your generation kan, engagement tu tak ada. Sebab apa? There are some followers yang of your age yang follow you as well, so they can relate to that song. And then cara teacher enhancekan lagi engagement tu, you put macam wording dekat text dekat dalam screen. Ada tak orang yang zaman saya yang dengar lagu macam ni? Tapi kan lihat juga tu. Tapi sebabkan kita nak mengikut trending dan juga kita nak ikut peredaran zaman, so kita pakai je lah sound yang budak-budak muda ke, sound zaman-zaman Gen Z ke apa, Gen Alpha ke sekarang. I mean untuk follow the trend. So kadang macam view yang tinggi, yes kan? Ya, betul. So macam tak apa ke acik ni pakai sound ni, tak apa, janji FYP. FYP kan? Betul. As long as sound tu tak mengarut lah pada nanti. Betul. Okay guys, take note jot down note tu. Kalau rasa terlepas, pause, patah balik. Dengar apa acik-acik ni share. Okay? Acik-acik. Kita pun dah level pakcik-pakcik kan ni. Okay. So, tadi kita dah belajar pasal hook. Kita dah belajar how to make people stay lama dekat dalam kita punya content. Question pula, ada orang kata kena polish. Ada kata just be raw. Kau shoot je daripada kamera TikTok tu and terus post saja. And so which one works better? Which one yang works better? Highly edited video ke ataupun shoot raw daripada kamera and terus upload saja? Boleh. Tapi kalau Aunty suka tengok video yang editing lah, yang macam kita nak tengok effort creators tu buat video yang cantik, yang berkualiti, yang editing dia superb. Okay, ni kalau tanya Aunty lah sebab Aunty suka begitu. So ada audience, dia suka je raw, dia suka je santai-santai, belasah je. Tapi video yang macam tu pun selalunya lagi mudah FYP lah kan. Tapi for me, Aunty memang suka tengok editing. Kira macam video yang gempak-gempak, macam kita macam tak sangka creators Malaysia dengan just a very sikit punya equipment diorang boleh buat video macam ni. So itu yang Aunty carilah selalunya dalam konten di TikTok. Is there any contoh content creator yang Aunty nampak selain pada artis ni dia lah kan? Of course Sofian kan. Sofian, yes. Macam amazed gila sangat. Kalau Aunty sangat amazed dengan dia punya hasil. So kalau video macam tu 3 minit, 10 minit, Acik tunggu. Acik tengok. Selalunya begitu ya. Macam pula? To me, like I say, it depends on what type of content yang you nak buat. Contoh kalau you adalah seorang videographer, of course you punya content adalah you punya portfolio. So, mestilah nampak cantik, well edited because you want to attract orang yang suka video yang macam tu. Macam Aunty, dia suka dengan video yang transition. Tapi, but secara generalnya dalam TikTok, bukan kata TikTok saja, I think most in other media as well. Sekarang ni people crave for authenticity. Diorang suka benda-benda yang authentic, yang real. So bila kita kata raw tu, maksudnya buat orang tu rasa macam benda ni real. Dia bukan macam tu commercialized, over scripted, over polished video. Dia tak berjalan. Dia tak begitu perform because memang orang nak authenticity. Okay, bila kita kata authenticity, contohlah ada orang tanya I, boleh tak buat video AI teacher? Kata, boleh. Tapi video AI tu, kalau kita kata nak real, contoh macam Akak Utan tu, dia buat video AI juga.
memang nampak video AI dengan muka orang hutan tu, tapi bila dia bercakap, orang rasa benda tu real sebab dia cakap Perak kan. Dia cakap Perak. So bahasa dia tu sangat-sangat real. So we feel like she's talking to us. Kita boleh engage dengan dia. So maksudnya kat situ still ada that authenticity yang dia jaga. So bila kita kata authenticity tu maksudnya nak bagi orang rasa yang benda ni real and dia boleh relate. But kalau konten-konten macam transition, yang itu memang beauty punya transition. So of course dia bukan pasal real ke tidak, tapi dia nak tengok cantik. Nak tengok video tu lawa, transition tu very smooth. So that one memang kena, of course lah, well edited. Sebab kalau tak cantik dia punya transition tu, tak apa nak tengok. Siapa nak tengok, betul. But authenticity ni it can also be applied to many kinds of video lah kan? Yes. Okay. So asalkan, yelah macam teacher cakap tadi, kalau videographer, kenalah tunjuk hasil kerja ni kan. That is videographer tu punya authenticity, hasil kerja dia. Takkan nak tunjuk buruk kan, tapi letak tak bio, saya videographer. Tiba hasil kerja, tak nampak macam videographer pun. His biggest pet peeve dalam video TikTok. Ada tak any pet peeve yang you stumble upon? Yang you rasa macam delete video tu. Tak, kalau video cringe tu, cringe. Budak sekarang panggil cringe. Kalau pada nanti, kalau macam tak terlalu over, masih okey lagi, masih boleh tengok lagi. Okey je, nanti okey je. Cuma kalau pada nanti sendiri, video-video yang ada unsur-unsur P words tu, nanti akan tolong jangan. Yes. I don't like it. Tolong soft one. Soft ke, hard ke, apa-apa yang related to P words, memang bukan tapi polisi TikTok pun memang tak benarkan sangat. Diorang kan buat yang the soft one kan. Itulah. Orang ni macam PL kan. Cik, any pet peeve selain daripada tu? Sama dengan nanti Purple. And lagi satu, ini I punya lah, I punya preference. I tengok konten-konten yang kita tahu dia buat gaduh-gaduh, tapi sebenarnya kita tahu itu bukan gaduh. Fake je lah. Fake gaduh. Kalau terlampau banyak nak buat macam tu, memang tak best. I cannot stand that type of content. I mean, macam cheap punya content. Cheap content lah. Orang kata, maaf lah be creative lah. Maaf cakap lah. I mean, kita dah move on kan. But you still want to do nak bagi orang marah. Macam, pasal orang tahu benda tu kau memang dah prepare awal. Macam dia tahu fake, berlakon macam so tiba-tiba. Betul. Yelah, gitu so, if you want to be a content creator dalam TikTok, kalau you nak buat content, katakanlah you want brands to hire you for reviews, be more creative lah. Be more creative and cuba study sikit the type of other contents that you can do instead of just fikir yang macam tu saja, because you will only attract certain type of audience towards you. Tapi itulah, ada orang ni suka konten-konten yang masalahnya ada permintaan. Ada permintaan konten-konten yang begitu. Tapi bila you buat permintaan tu, yelah memang you dapat view, tapi you dapat audience tu tepat ke tak? Orang yang datang kedai tu, adakah orang yang boleh membeli makanan tu? Tak tepat pun. Make sense? Tak tepat pun. So brands yang approach you pun mungkin faham tak? I mean something dengan related dengan you punya content lah. Begitu. Hanya kita dah belajar hari ni kita start fifth. Ada tak any trend yang rasa macam overrated, yang rasa macam should we apa ni, like ada trend yang overrated. Trend yang overrated. Kita ambil Ahsoka. Boleh? Tapi pada nanti apa-apa yang trend, apa-apa saja yang trending is not overrated sebab orang suka. Kenapa kita nak kata dia overrated? Sebab padahal semua orang menyukai trending tersebut. Pada nantilah sebab tu dia boleh jadi trending. Tapi macam trending untuk dancing kalau nanti kalau menari ke, sebab orang suka tengok. So far tak ada lagi lah trending yang pelik-pelik rasanya, yang tak ada lagi yang. Tapi one thing, because TikTok ni dia recommend according to our interest. So tak pernah lah dapat lagi konten-konten yang kita tak suka, sebab daripada dulu dia dah tahu dah apa yang kita suka. So apa yang muncul tu maksudnya yang kita suka lah kan. So kalau kita tak suka tu, pilih dekat titik 3 tu yang tekan not interested. Trending overrated. So kalau tak benar jadi kalau orang pun kata trending tu overrated, dia saya rasa overrated betul. Tapi kan orang lain dia macam tu. I mean the trend is still relevant lah
Right. So I think I dah tanya banyak soalan to my guest here. So sebagai closing, apakah practical takeaways? Apakah practical takeaways untuk mereka yang baru nak berkecimpung dalam dunia content creation? Tak kisahlah with or without yellow bag. Adi? Kena tahu orang. Kita manage dia. Kena tahu apa yang kita nak. Apa yang kita nak contribute for audience. Yang macam teacher cakap tadi memang dia kena ada authenticity kan. Ada juga macam hati. It comes up dengan personal branding. Macam mana Andi come up with your personal branding tu? Andi start dulu macam mana? Masa mula-mula start? Mula start. Mula nanti buat bekas sekolah anak tau. Tak buat kerja tuition ni. Buat bekas. Susun makanan. Lepas tu, actually Daging Sen dia bagi nama anti pokok sebab dia orang tengok rumah anti banyak pokok. Jadi macam cakap, kendahnya. Betul. Dia start kan nanti post video rumah ke apa kan, dia orang akan cakap, weh, ini betul-betul. Kita bagi dia betul-betul. Tadi pokok dia akan bincang cakap. I think this is for my branding. Kau cakap ni betul. Because ni dia cakap personal branding. I nak sentuh satu. Personal branding is something, is nama pun personal branding. Personal is personalized to you. So bila you consistent buat content, orang yang akan nampak that point in you yang makes you different from the others. So ramai orang personal branding ni bukan you nak create tagline ujung tu nak cakap that is not personal branding. Personal branding tu bila you consistent, orang akan nampak about you. Okay, like ni I sendiri pun tak perasan because every time I mengajar kat ujung tu I akan cakap video gitu. So I tak tahu sampai satu masa dia buat live, bila I say something, dia all say, diorang yang cakap ujung tu. Faham tidak? Kata, I memang cakap faham tidak ke? Teacher. Memang kalau faham tidak tu memang synonym dengan teacher. So, they know me because of that. And then suara kita pun orang dengar jauh, itu Teacher Sufina. So, lama-lama, itu yang makes you. That is personalized with you. So, to get your personal branding, you have to be consistent in creating content. So, maksudnya you kena tahu apa yang nak buat. Jangan tiba-tiba cakap. Lepas tu, buat. Kadang-kadang Secara konsisten. Kadang-kadang kita tak ada idea tau dengan kita punya appearance tu. Kita nak nampak apa orang nampak pada kita. So, I mean, idea daripada netizen dulu yang pada terpatik macam, okay, kita perlukan pandangan daripada luar. Kita sekarang kita tak dapat tahu macam tu. Okay, aku macam ni. Tapi bila ada pandangan ataupun idea daripada luar kan. So, okay, kita pakai pasangan ni macam best je. Tentukanlah nama lah. Kita tu sampai sekarang. And then macam mana daripada buat video bekas semalam tu boleh evolve jadi video transition tu? Kelakar kan? Lepas susun setimun. Dia first tu masa raya tu kan PKP ni kita dapat tu orang cantik dia masuk raya. So sebab tu hampir dalam tu jadi beauty attention. Jadi bila make-up pun saya tak banyak lah. Dia tak ada raya ni. Tu tengok ada video luar negara kan? Dia dapat inspiration. Kalau memang kena cari TikTok juga. So bila dapat idea tu buat, tak sangka konti. Dan masa tu. Jadi biasalah content character kan bila dah FIP sekali tu dia kena semangat lagi kan. Kita tambah semangat kan. Then bila buat lagi FIP lagi. Buat lagi transition. Dia dapat traction lah. Yes, exactly. Itu point yang kedua juga. Bila you dah dapat apa yang tahu orang suka, you fokus yang itu. Jangan buat benda lain macam anti-purple. I pun masa mula-mula jumpa anti-purple, I saw the video yang Hancik Bawang. Macam transition Hancik Bawang. But what makes her different is dia punya voice tu. Cara cakap, makcik nak ni juga. So semua orang kata makcik nak ni makcik. So perkataan tu yang buat dia jadi naik lagi kan. Dan transition pun cantik. And then bila dia dah fokus pada transition, the next few videos pun dia buat benda yang sama. So dia ada flow dah ada kat situ. And people follow her because of dia punya transition. Then kita nampak lah dia orang semua komplain dia teruk. Dia masih lagi tetap relevan. Tetap maintain. Kita nak mengekalkan relevan tu. Challenging nak untuk usia-usia macam ni. Cakap pasal relevance. How to stay relevant. How to stay relevant, I rasa dalam TikTok, anti-purple pun rasanya akan setuju. Kita kena follow the trend. Macam anti-purple, dia akan buat transition. Tapi transition tu dia ada kena mengena juga dengan trend. Betul. Dia kekalkan identity tu, tapi kena follow the current trend. Okay, that's a good tips. But whatever you do, whatever niche you choose,
Tapi bila you nampak apa benda yang trending, you sesuaikan dengan your niche. Contoh kalau kata you adalah seorang professionals, you nampak satu trending issue and you nak kupaskan secara professional. And then ada orang ni pula, dia suka buat parody. So dia ambil trend tu, tapi dia buat parody instead of bagi ulasan. So it depends on how you nak guna and make it relevant to your niche, and also you stay relevant with the TikTok community. Yeah. Oh, banyaknya benda yang bukan takat I of course, bila I dengar pun, I sendiri pun dapat serap banyak ilmu lah daripada Aunty Purple and also Teacher Sufina. So I really hope you guys yang watching ni pun akan mendapat new knowledge juga, especially if you want to start your content creation journey. So let me just recap a few things from what Aunty Purple and also Teacher Sufina dah share tadi. They talk about authenticity. Okay, your video to have to cakap portray lah the identity that you want to that you want people to recognize you as. Okay, and then apa dari segi niche, interest apa semua pun kena eksperimen. And then tadi apa lagi authenticity, interest. Last kali tadi apa yang teacher cakap? Branding. Personal branding. Okay. So apa kalau you rasa macam tak ada idea nak buat video, you of course you need to research. Betul. Okay, you need to do research. Macam Aunty Purple sendiri, macam tadi I cakap, macam mana daripada video record bekal buat video pasal bekal anak-anak, terus boleh jadi video transition. Yeah. So she did some research lah. She did some research by tengok content creator yang ada dekat luar negara, how they do and stuff. Okay, so content creation punya journey ni is not as easy as ABC lah. Not as easy. Macam kita belajar master, belajar degree apa semua, banyak research nak kena buat. Macam tu juga sebagai seorang content creators. Oh, okay, so kita dah sampai ke penghujung episod dan penghujung dah. Mana dah cakap ke? Any last word? Any last word? Okay, so I think thank you so much Aunty Purple and also Teacher Sufina for spending your time with me. Okay, in TikTok Shop Hangout Podcast. So you guys jangan lupa follow, like dan share episod podcast kali ini. And kalau you guys ada topik ataupun guest yang you nak I jemput untuk episod yang akan datang, drop saja komen ke DM ke dekat kita. And then kita akan tengoklah, I akan tengoklah macam mana how I can arrange for that episode. Okay, so with that, bye-bye.